Hello guys, welcome back to my YouTube channel TC Yin Discovery. Okay, so untuk minggu ni Yin camping lah, ada camping. Camping kali ni dekat Batang Kali ataupun Ulu yang lebih kurang kan. So inilah dia video yang keberapa pun yang dah lupa sebab banyak juga video yang masuk kan tau. So sekarang ni Yin berada di Kamar Aisyah Campsite, tapi dia punya banner dah dah usah sikit lah. Nanti CEO dia tukar lah, Kamar Aisyah Campsite. So sana laluan jalan pertama lah. Okay, daripada sana korang masuk, jumpa ni. Okay, so jom kita buat tour untuk campsite ni. So bila kamu masuk sini akan nampak pintu gerbang sana tu. Selamat datang. Okay, so dengan view suasana pokok durian, semalam ada borak dengan CEO dia pokok durian ni. Dia kata kalau ada buah ambil je lah. Nampak atas tu ada buah banyak tau, tapi tak ada yang jatuh. Okay, so bila kamu masuk sini boleh tengok lah, ini office dia, Kamar Aisyah punya. Ada tulis besar Kamar Aisyah. Okay, wih, geramnya durian. Alright, so ini Kamar Aisyah. Bila kamu masuk sini adalah tempat parking kereta dekat tepi ni. Seperti yang kamu tengok, panjang ni tempat parking kereta. Tapi semasa loading barang, boleh je awak masuk kereta ikut sini. Nak loading dekat setiap tapak kan. Campsite dia luas lah, memang nice. Ada padang, ada tempat-tempat photo shooting, memang cantik terurus. Even rumput dia pun ada leveling, korang boleh tengok. Laluan kaki dia potong. Untuk campsite dia tebal sikit lah, nipis dengan tebal, so kita boleh differentiate lah. Okay, so ni ada kebun, nampak kebun-kebun untuk photoshoot, cantik. So memang recommend untuk campsite ni. So ini dia punya tapak. Ini semua dia punya tapak, memang terurus, memang cantik lah. Okay, boleh tengok kemah. Okay, so ni laluan dia untuk drop barang, untuk loading dengan unload. Okay, tengok, boleh tengok lah. So ini antara-antaranya. Tapak-tapak dekat sini ada 1 sampai 13 tapak dekat sini. Jadi kamu boleh pilih. So untuk tapak dekat sini, dia punya plug point tu 24 jam. Okay, ada black dot, rindu lah black dot ni. Dia ada black dot ni satu. Kalau ada yang nak beli, Roger. Dia ada satu, and then baru sekali pakai. Okay, kalau nak Roger black dot cinema V2, dia ada satu. So ini Yin punya setup lah, 1 dengan 2. Kali ni trip family camping. Okay, boleh tengok tapak dia memang cantik. So inilah dia tapak-tapak yang ada. Kita pergi tengok kepada sungai. Kita tengok kepada sungai. Sungai dia jernih. Okay, baik. Sungai dia jernih dan cetek. Sungai dia tak dalam pun. Kalau nak lepas budak, tak ada masalah. Okay, nampak sungai dia cantik. Air pun jernih air dia. Tengok, kau nak lepas budak tu minimal punya pengawasan lah. Tak bahaya sebab batu pun kecil-kecil, sungai pun boleh nampak apa semua. Okay, so itulah dia. Nanti akan ada yang masukkan macam biasalah, view-view apa semua kan. Ini camping trip untuk awal Muharram punya 3 hari 2 malam.
Satu tapak tak silap Yim 50. Yim kena double confirm balik. Tapi jangan risau, nanti Yim akan masukkan nombor CO tu sendiri. Okay. And then tandas dia complete lah. Kat sini tandas dia complete. Tandas banyak, plug point ada. Cuma satu je lah, line internet kat sini Yim tak tahu phone apa yang ada line internet kat sini. Sebab Yim punya tak ada line, just lah your mobile. Okay, alright. So sehingga kita berjumpa pada next contents. Tak tahu lagi kat mana, maybe dekat Cameron ke apa semua, tak tahu lagi, tengok nanti Sehingga kita berjumpa pada next content. Jangan lupa like, share and subscribe to see Yim Discovery. Alright. Assalamualaikum. Tapi jangan keluar dulu, ada view yang menarik, view drone apa semua. Tengok sampai habis guys. Thank you for your support. Assalamualaikum. YouTube. Yim Discovery was here. Di mana? Di kamar Aisyah. Jadi saya guys, mantap. Yang saya recommend. Itu dia.